Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Khairul. Okey, dah lama kan tak nampak muka saya. Sebab selama ni Azmi ambil job saya. Okey, so hari ni bersama dengan saya kat sebelah ni. Nampak? Ada sebuah kereta recon yang kita import khas daripada Jepun. Saya mempersembahkan Suzuki Swift 1.4 Sport Manual Transmission. My super score says 9. Would be 10 if the op. 110 on my wrist, I'm thriving. Caught by Clint, I went skydiving. My London heat map's crazy, I wish that it weren't. I can't go back. Okey, kereta yang saya bawakan ni, Suzuki Swift ni, ada macam-macam keistimewaan je. Kalau kau tengok dekat sini, sport rim dia original Enkei PF05. Dan lain-lain yang boleh saya tunjukkan adalah dari segi body kit dia memang dah baru. So, kepada mereka-mereka yang memang JDM punya style, boleh beli kereta ni sebab manual transmission. Kalau jam tak payah layan lah manual. Tapi kalau nak kanjo, inilah kereta terbaik untuk anda di luar sana. Okey, bercakap tentang ciri-cirinya pula, kita mulakan dengan bahagian enjin ni. Enjin ni dikuasakan dengan 1400cc turbocharged inline 4 petrol engine, dianggarkan 103 kW dengan 138 horsepower, 6-speed manual transmission, Enkei PF05, 17-inch alloy rims, aftermarket muffler dan suspension, ada push start button, 7-inch touch screen with smartphone connectivity, keyless entry system, leather wrap steering with red stitching, multi-function steering, dan yang terakhir sekali Suzuki Swift Sport Semi Bucket Seat. Okey, kereta tahun 2022 unregistered. Harga yang kita open kat korang bermula daripada 119,500. Okey, so kepada korang di luar sana, kalau nak dapatkan kereta recon ni, boleh datang ke showroom kita, boleh cari salesman lain, boleh cari saya Khairul untuk dapatkan special price. Kita jumpa lagi dalam next review. Assalamualaikum.